salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi surau Al-Firdaus, barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tutu imam, tutu guru, datu-datu, dati-dati, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat berhimpun dalam satu majlis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Saya angkatkan tajuk perbincangan Isra dan Mi'raj pada malam ini adalah dengan tajuk cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam menuju kepada Allah, sebagaimana Allah sebut, peristiwa yang agung ini bermatlamatkan adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami, yakni Allah, perlihatkan kepadanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Maka melihat tanda-tanda kekuasaan ini untuk diperlihatkan kepada Nabi, mafhumnya ia bukan penglihatan biasa. Kalaulah biasa, tak perlulah Isra dan tak perlulah Mi'raj. Tapi apa yang nak dizahirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keluar biasaan, sehingga disebut bahawa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Artinya tidak akan berlaku buat kali keduanya kepada mana-mana orang. Tak mungkin berlaku kepada mana-mana makhluk sebagaimana yang telah dimuliakan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Walaupun perjalanan tersebut kita fahami bermula daripada Masjidil Haram, transit atau berhenti ke Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'rajkan sehingga ke Sidratil Muntaha, sehingga akhirnya menghadap Allah, dan ditaklifkan solat daripada 50 kepada 5 waktu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Tuan-tuan, dalam perjalanan seperti ini, rupa-rupanya teramat banyak cabaran yang Nabi hadapi. Bermula dengan cabaran sebelum Isra, sehinggalah cabaran ketika Isra. Cabaran sebelum Isra adalah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan orang yang paling baginda sayangi, isterinya Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Dalam waktu yang hampir, bapa saudaranya Abu Talib juga meninggal dunia. Seolah-olah memberi satu lesen kepada orang kafir Quraisy, tanpa segan silu, untuk melakukan apa saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siri penazaban, seksaan, tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memuncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah apa yang berlaku ini boleh melunturkan semangatnya. Makanya
mentasliahlah Allah kepada nabinya melalui satu peristiwa agung yang dikenali dengan nama Isra dan Mi'raj. Dalam bahasa yang mudah, apa yang Nabi hadapi, tribulasi dan mihnah serta ujian yang Nabi sedang dicabar dan digugat itu sebenarnya sejuzuk yang amat kecil berbanding dengan kerajaan malakutullah, kerajaan Allah. Dengan peristiwa yang Allah pamerkan dan Allah zahirkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka fahamlah Rasulullah SAW seolah-olah terinspirasi dan termotivasi, memberi satu tasjid dan semangat bahawa Rasulullah SAW bersama dengan Allah yang maha agung, yang maha kuasa, bukan sekadar satu kota Mekah, tetapi alam buana yang luas, sehingga cakrawala, sehingga galaksi dan bima sakti, sehingga sampailah kepada Rabb al-Alamin. Maka itulah kuasanya Tuhan. Justru itulah hebatnya peristiwa ini, seolah-olah menjadikan Nabi makin yakin dan bertambah semangat. Dengan sebab itu, mengkaji ayat-ayat Tuhan, bila mana Allah memberi satu suntikan semangat kepada nabi-nabinya, maka digunakan bahasa untuk melihat. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menyatakan, hari ini tunjuk kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Kenapa? Bukan masalah ketidakpercayaan, tapi liyatma'inna qalbi, untuk memberi satu keyakinan dan tamakninah, ketenangan pada hatiku. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan. Maka disitulah tuan-tuan, rupa-rupanya menuju kepada Allah penuh dengan rebanya, penuh dengan lalangnya, penuh dengan duri-durinya, penuh dengan tribulasi dan ujiannya. Maka benarlah apa yang dinyatakan, huffatil jannah bil makarih, dihamparkan syurga itu dengan penuh masalah, ujian, tribulasi yang tak suka. Terpaksa bangun awal malam, terpaksa melangkah kaki ke masjid, terpaksa menghabiskan sebahagian duit, tapi sebenarnya itulah jalan menuju kepada Allah. Makanya begitulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah tunjukkan beberapa cabaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu signal dan isyarat bahawa cabaran itu juga akan dihadapi oleh ummah dan pengikutnya. Menuju kepada Allah bukanlah dihampar dengan permaidani merah, ditabur bunga-bunga, tapi penuh dengan tipu daya supaya kita rebah daripada menuju kepada Allah. Kemudian apa yang berlaku? Allah tunjukkan cabaran-cabaran yang sudah pasti akan dihadapi. Antaranya, dalam peristiwa yang hebat ini, Nabi diperlihatkan syaitan, iblis, cuba menghalang Nabi
dengan menyatakan, ya Muhammad anzirni as'alka. Hai Muhammad, nantiku aku nak tanya kepada kamu. Nabi juga bertembung dengan Yahudi dengan kalimah yang sama, ya Muhammad anzirni as'alka. Hai Muhammad, tungguku aku nak tanya kepada kamu. Nabi juga disapa dan digoda oleh Nasara dengan kalimah, ya Muhammad anzirni as'alka. Nabi juga dilihat dan dipamerkan kepadanya dunia, juga datang dan menyebut, ya Muhammad anzirni as'alka. Hai Muhammad, tungguku aku nak tanya kepada kamu. Menakjubkan, semua panggilan itu Nabi tak jawab. Menakjubkan, Jibril alaihi salam bagi tahu, kalau kamu jawab maka ramailah umat kamu akan mengikutinya. Tak jawab pun ramai, kalau jawab tak tahulah macam mana tuan. Cabaran. Kenapa Allah tunjuk figure-figure seperti ini, lambang-lambang seperti ini? Inilah yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Kita mesti sedar, musuh hakiki kita bukan sahabat kita, tapi musuh hakiki kita adalah syaitan yang mempengaruhi kita dan juga sahabat kita. Syaitan tak suka suami isteri bersama. Dia akan cuba untuk yufarriquna bainal mar'i wa zawji, akan memisahkan hubungan suami isteri. Sahabat handai, jiran, rakan taulah, supaya dipisah-pisahkan, dijuzukkan. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Iblis, syaitan, musuh yang amat nyata bagi kita. Sumpahannya di hadapan Allah, tak kala ia mendapat laknat Tuhan, beliau memohon untuk dipanjangkan usianya. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Tuhan, bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaan kamu wahai Tuhan, aku nak sesak barakkan semua mereka itu, yakni manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah buat perjanjian kepada kamu, hai anak Adam, supaya jangan sekali-kali kamu sembah syaitan, kerana sesungguhnya ia adalah bagi kamu musuh yang amat nyata. Syaitan musuh yang amat nyata bagi kita. Dia akan tipu kita, dia akan halang kita daripada ibadat. Sehingga dinisbahkan kepada Imamul Ghazali rahimahullah, dikatakan bahawa beliau menyebut orang yang nak solat itu di mana diuji oleh syaitan sehingga sampai kepada 7 lapis atau banyak tingkatan. Tingkatan pertama, dia mungkin kata tak payah mayang lah. Kalau kita rebah dah macam tu, tak mayang dah. Kita kata nak semayang, tak apa, semayang ni waktu luas, akhir-akhir pun kita semayang juga. Kita nak semayang, kalau boleh semayang awal, tunjuk rajin,
supaya orang kata awak rajin riak. Kita nak semayang, dia kata lagi kau semayang pun tak mesti masuk syurga. Ramai orang neraka semayang. Kita kata nak semayang juga, dia akan kata sampailah kita angkat takbir Allahu Akbar, dia akan masuk. Mu ingat dia, dalam semayang kita ingat semua. Umur 6 tahun kita jatuh tangga, mak kita terlepas tu, ingat lagi dalam semayang. Sedangkan umur kita 66 tahun dah, artinya 60 tahun lepas ingat. Kenapa? Kerana inilah syaitan akan kata uzkur kaza wa kaza. Sebab itu nak tahu ujian syaitan kepada kita macam mana godaan dia, semayang. Maka dengan semayang tu hanya 5 minit kita akan ingat macam-macam. Pelik dan ajaib tuan-tuan. Kalau kita minat satu-satu sukan, sebagai contoh bola sepak, kita tak mainlah Malaysia ni, takut terasa hati pula. Kita main peringkat yang hebat, Barcelona bertemu dengan Real Madrid. Tuan-tuan, kita tengok macam mana coach Zinedine Zidane kata kepada Ronaldo, kita akan ingat 90 minit kalau permainan cantik dan menarik, serang menyerang, kita boleh tumpu, kita boleh target, kita boleh tengok 90 minit. Sebab itu kadang-kadang kita kagum pengulas tu tak payah tulis nota. Dia ingat minit ke 35 2 saat. Dia boleh ingat bagaimana flying kick. Dia boleh ingat bagaimana cara ambilan tackle. Semua dia boleh ingat. Sebab tengok bola bukan ibadah, bukan dapat pahala. Tak dapat pahala, dia biasa perkara yang harus. Rajin nak tengok-tengok. Sebab itu 90 minit atau tambahan masa 30 minit lagi, kita tak ada masalah. Tapi bila solat 5 minit tak sampai, sebab kita ni profesional, laju. Tapi macam-macam kita boleh ingat ni akhirnya Tok Imam beri salam, kita pun macam tersentuh. Oh, salam dah. Assalamualaikum. Salam. Tuan-tuan, syaitan kodir kita. Kalau kita tak sedar, kita rugi tuan-tuan. Kita sambung Isra' Mi'raj, kita bincang berkenaan dengan syaitan, sekadar itu. Tapi bila kita nak berlawan dengan syaitan, dalam arti kata nak boleh keluar daripada godaannya, bila? Maka malam ni lah kita kena mulakan. Kita kena faham syaitan ni banyak. Antara petua syaitan, nanti dulu. Ini petua syaitan. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza nama ahadukum yaqiduhu syaitan salasa uqad. Fa iza istayqaza faqila lahu alayka laylun tawilun farqud." Bila mana seorang kamu itu tidur, maka syaitan akan ikat dia, akan pegang dia, akan rantai dia dengan 3 kali ikatan. Bila kita jaga sahaja, syaitan akan kata malam masih panjang, tidur. Maka kita tidur. Sebab itu perasan tak, bila kita bangun malam, nombor 1 kita tengok jam. Bila kita tengok jam, dengan sendiri datang satu pandangan, awal lagi. Kita tak cakap, tengok awal lagi. Kadang-kadang pukul 5 pun awal lagi.
5.30 pun awal lagi. Akhirnya kita tidur balik pukul 6.30 baru lewat dah. Tuan-tuan perasan macam mana syaitan. Jadi nak lawan syaitan, yang pertama, buang nanti dulu. Ganti dengan zikrullah, ganti dengan ambil wudu, maka angkat tangan dan solat. Kita kena faham, sehebat mana syaitan pun sifatnya, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu dayanya amat lemah. Syaitan tak kuat, tuan-tuan. Syaitan lemah. Jadi daripada situlah kita kena lawan. Dia tak tidur. Satu ibarat yang cukup hebat. Orang tanya, kalau seekor anjing yang garang pergi menggigitmu, apa yang kamu buat? Dia kata, kita sempak dia. Kalau 2 ekor, sempak lagi sepak. Kalau 10 ekor, payah. Yang cerdik jawab, kamu panggil tuang dia supaya tuang dia arah. Maka begitu juga kita dengan syaitan ni, kita tak nampak, maka kita berdoa dan mohon kepada Tuhan yang syaitan tak nampak Tuhan. Maka bila kita bergantung kepada Allah, selamatlah kita daripada syaitan. Keduanya, tuan-tuan, antara musuh kita adalah Yahudi. Yahudi, tuan-tuan, ini pemain utama dunia. Dia kecil tapi dia menguasai dunia. Dia mempunyai perancangan yang cukup rapi. Dia mempunyai rangkaian yang cukup hebat. Tuan-tuan tengoklah World Bank, siapa punya? IMF, siapa punya? Penentuan kadar forex, siapa punya? Pemain keuangan dan juga mata wang dunia secara berskala mega dan besar, siapa punya? Maka kita tengok strukturnya, mereka lah yang mengatur dan mencatur dunia. Mereka kuasa negara superpower dunia. Mereka cukup hebat. Mereka ada perjanjian di Bukit Zion dan mereka dikenali sebagai golongan Zionis. Mereka boleh menggoncangkan singgasana Presiden Amerika. Telah sekian lamanya mereka terpaksa tunduk kepada Yahudi. Mereka cukup hebat, tuan-tuan. Ramuan dan resepinya, tengoklah peristiwa Nabi ketika mana sampai kota Madinah. Berapa ratus tahun sebelumnya, sehingga sampai zaman Nabi, bagaimana orang Arab yang ramai tapi mereka rebah dengan 3 kelompok Yahudi, kabilah yang besar. Jumlah mereka amat minoriti. Kabilah Bani Quraizah, kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Qainuqa. Tapi mereka menguasai pasaran di pasar Madinah. Mereka boleh untuk mencatur. Hebat. Macam mana kebijaksanaan Rasulullah SAW mengalih dan menyusun atur sistem ekonomi, akhirnya berpihak kepada tangan-tangan umat Islam. Yang ini orang tak pernah fikir, tuan-tuan. Ekonomi macam mana boleh buat?
Lahirnya tokoh-tokoh seperti Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan ramai lagi. Mereka ini dianggap sebagai playmaker kepada ekonomi pada masa itu. Macam mana seperti ini berlaku? Dan strategi yang Nabi gunakan nampaknya berjaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi apa yang berlaku sekarang? Tengok. Pertama, dia alihkan matlamat hidup kita. Iza ta'allama falisyahawat, wa iza jama'al mal falisyahawat, wa iza taraqqal mansab falisyahawat. Kalau belajar pun kerana syahwat, kalau kumpul harta pun kerana syahwat, kalau naik pangkat pun kerana syahwat. Kita kata anak kita, mak, mu belajar sungguh, mu belajar sungguh, mu masuk universiti, mu dapat tinggi 4 flat, boleh buat master, tamat master boleh buat PhD, tamat PhD kalau ada rezeki dapat jadi pensyarah. Dan nak buat apa sungguh sangat boh? Hang go gaji besar. Orang lain grade 48, hang 84. Kan kemat. Tak main sikit-sikit dah. Kereta besar, rumah besar. Dulu awak impian, sekarang ni awak memang duduk dinilai impian. Hak rumah 1,5 juta tu, ada kolam mandi. Orang lain 1 je kolam, awak 3 kolam. Kita tengok. Jadi dah kalau besar semua nak apa? Bini pun comel, anak pun orang kaya, anak orang ni, orang ni. Kan senang hidup awak. Tengok syahwat. Belajar pun syahwat. Dia tak akan kata kau ni jadilah orang yang menyumbang kepada ummah, kepada negara, kepada agama. Kau bantulah ummah. Tak ada. Dia sekadar buat macam tu. Kumpul harta pun macam tu. Jarang kita mari surau, kita tengok Lamborghini parking tepi surau. Yang banyaknya Myvi, kacil, klise. Kadang tu hak kereta-kereta jenis Hammer tak ada. Kecuali kereta tu ada letak hammer je. Tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok kereta-kereta yang hebat ni, tuan-tuan pergi ke Putrajaya seperti Shangri-La. Tuan-tuan pergi ke hotel seperti Hotel Hilton. Tuan-tuan akan tengok perkara ni. Tapi tengok, lain keadaan. Sama juga bila naik pangkat. Naik pangkat ni menyebabkan kita fikir cara lain. Jadi disitulah apa yang kita katakan bahawa inilah cabaran. Dia akan cuba datang macam itu. Ada kajian dibuat. Mereka ini suka sangat untuk menghiburkan manusia, melalaikan melalui joke. Ini cara Yahudi. Maka kita pun sukalah, lepas satu-satu suka. Rasa tergamuk tak bila mati kita buat. Kerana memperingatinya, mayat pun ada, kita buat joke situ sekali. Tak tergamuk tu. Artinya itu bukan realiti kehidupan. Saya rasa tuan-tuan jarang temu dengan artis kot. Ada sahabat-sahabat artis datang temu saya, tuan-tuan. Lama mari saya tengok muka dia. Kadang-kadang tu sebenarnya apa yang kita tengok dalam TV dia berlakon tu, itu berlakon. In reality dia susah, tuan-tuan. Muka selama
dalam keadaan termenung. Ada yang pegang tangan cakap, Ustaz berdoa lah dah tu, saya berat sangat. Dah. Kenapa? Sebab kita tidak hidup di atas asas benar kehidupan kita. Kita hidup dengan style yang di luar batasan kemampuan dan keadaan kita. Susah kita. Yahudi dia cukup hebat. Datang pula Nasara. Dia cuba untuk kita sentiasa dengan entertainment. Suka kalau kita tengok ada anugerah. Suka dengan keadaan hiburan yang melampau. Tak pasal-pasal dihiburkan daripada semua juzuk peringkat usia manusia. Sama ada terhibur atau dihibur atau tak terhibur pun kira macam terhibur lah. Hibur. Akhirnya kita lupa menghadap Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka bahawa kamu semua ini kami ciptakan kamu semua ini adalah sia-sia dan kamu kepada kami tidak akan dikembalikan. Seorang khalifah di zaman Abbasiyah, Allah cukupkan dia semua sekali, tuan-tuan. Allah jadi usianya muda. Allah jadi dia yang kaya dan paling kaya. Allah jadi dia ni kuat. Allah jadi dia ni gagah. Maka kalau dapat macam ni seolah-olah cukup semua sekali. Dahlah handsome, dahlah kaya, dahlah gagah, dahlah kuat, semua sekali terwujud padanya. Kalau dia tengok orang-orang tu, dia panggil je orang-orang muda hak kakak mari sini. Suruh duduk kat dia, dia buka lengan dia suruh gigit lengan ni. Orang tu gigit dengan kuat. Masa tu tak ada lagi gigi palsu, pakai gigi betul. Gigit. Dia akan kata kuat kok sikit. Gagah. Sudah orang tu tak tahan gigit. Dia buka, nampaklah bekas. Ambillah minyak, letak, hilang gitu. Kadang-kadang dia ambil pisau, belati, dia buka, dia toreh tangan dia, nampak putih. Dia ambil minyak, capur-capur ni, kulit dia jadi kuat, liat. Gagah. Dalam keadaan gagah seperti itu, satu hari sedang dia berjalan dalam istana ni, tiba-tiba dia rebah, collapse, dan dalam keadaan berada di perbarian kematian. Ketika itulah orang tengok di kelopak matanya air mata banyak bertakur. Antara kalimat yang dia kata, Ya Allah, kalaulah aku tahu hidup aku setakat ni saja, aku tak buat hidup macam ni. Aku tak buat hidup macam ni. Kenapa kita selamba? Kenapa kita rasa biasa? Sebab kita rasa kita ni hidup panjang lagi. Orang umur 60, dia kata dia boleh pergi 80. Orang umur 20, dia kata dia pun memang boleh pergi 70. Dia tak rasa bahawa mati tu esok hari. Jadi bila ada satu target masa yang panjang, dia akan berlaku kecuaian dan kesungguhan ibadat itu amat perlahan. Tuan-tuan, saya kerap kali pergi ziarah orang yang akan kena hukum gantung. Dia ada satu sel yang khas, dia tak campur dengan banduan lain. Dan dia terasing. Ramai tuan-tuan. Hak orang Islam saja pun ramai. Saya ceramah depannya, bercakap,
kalau kita baca episod kehidupannya, memang banyak yang teruk, yang bunuh orang, yang mengedor dadah dengan skala yang besar, dan macam-macam. Tapi tuan-tuan tahu, ramai di kalangan mereka yang dahinya hitam, sembahyang malam, ada yang daripada bukan Islam convert kepada Islam. Sebab dia tahu dia tak lama dah. Kita ni rasa lama sangat lagi. Itu perkara yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Jadi mereka akan cuba menggugah kita. Alih daripada kita tahu matlamat hidup, kepada banyak perancangan-perancangan yang lain, dan tak pernah perancangan kita hubungkan dengan akhirat. Seolah-olah berlaku rantaian keputusan atau memutuskan rantai akhirat. Jadi hidup kita dunia sahaja. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, antara cabaran yang kita hadapi adalah dunia. Dunia yang didatangkan dalam bentuk simbolik. Seorang perempuan yang tua tapi janguk. Zahirnya nampak comel sebab tua, sebab pakaian dengan hiasan, tapi realitinya tua sangat. Menggambarkan itulah kadar dan usia dunia. Menggambarkan betapa kita kadang-kadang terpedaya dengan zahir sahaja, akhirnya kita hanyut dengan dunia. Ada orang cakap, saya tak kisah, yang penting saya dapat duit. Saya tak kisah, yang penting saya dapat duit. Masalah halal, haram, hailam, tu pandai. Yang penting saya dapat duit. Kita ni kalau kita ada duit, orang mulia kita tak kira dah. Sehingga akhirnya tindakan demi tindakan itu bercanggah dengan agama, dengan undang-undang. Dan ini yang berlaku dunia. Tuan-tuan, carilah orang yang kaya di dunia ni. Tuan-tuan rasa dia puas hati tak? Tak puas hati. Nabi kata kalau kita punya segunung emas, kita nak segunung lagi. Kalau kita punya selembah kambing, kita nak selembah lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan temu dengan Bill Gates, tuan-tuan tanya dia, Cik Bill nak apa lagi? Kalau nak makan udang kara 15 ekor sehari, tak habis duit Cik Bill. Kalau nak makan lobster, tak habis juga. Kalau nak makan sirih ikan paus, tak habis juga. Kalau nak pergi restoran Melati, saya tak ada hubungan, tapi tak apalah cerita. Makanan maksud sakit, daging yang mahal tu pun tak habis juga. Maknanya teramat banyaknya duit Cik Bill. Cik Bill nak apa lagi? Dia akan jawab, saya ingin membesarkan lagi Microsoft saya. Saya nak lagi. Itu nak cerita orang yang paling kaya. Kalau macam kita tak kaya, memang dah nak sangat. Orang Arab kata, nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asya la tanqadi. Kita ni pagi-pagi, petang-petang duk sibuk dengan hajat kita, dan hajat orang hidup tak habis-habis. Tuan-tuan,
analogi yang paling mudah. Kita ada 2 sahabat. Umurnya katakan 50 tahun. Dan dua-dua ni ditakdirkan mati umur 50 tahun. Seorang sahabat kita baik. Daripada start kerja, keluar universiti sampailah 50 tahun, kerja. Orang lain buat satu kerja, dia buat 8 kerja. Dia jadi jaga waktu malam, dia bawa Uber, dia bawa Grab car, dia pula jadi multi level, dia pula buat marketing, dia pula kok capa kerja. Akhirnya rumah dia tak buat rumah, dia tak beli rumah dinilai impian, tapi dia beli tanah sampai 2 ekar. Dia bina rumah yang cantik, mansion hebat. Sudah dia bina 3 bulan, mati dia. Kita pergi ziarah dia, dalam hati kecil kita kata, rugi 3 bulan dia duduk. Kerja bagai nak rak, rugi. Tapi kita tak sebutlah keluarga dia rugi. Kita buat muka sedih jugalah. Siap. Itu memang macam tu pun kita tak akan tunjuk. Tapi dalam hati kecil kita, sayang. Kawan kita yang kedua sama juga. Dalam usianya tak tua, muda, umur 50 mati. Rumahnya seadanya, duduk nilai impian. Tapi hak tadi tu harga berjuta-juta, dia mungkin 250,000, dia masa beli dulu 300,000. Tapi kita tengok setiap hari, setiap waktu dia surau Al-Firdaus. Dia pergi ke Safni ni nama surah ni tau, Safni. Dia pergi ke Safni semayang. Dia banyak tolong orang, dia banyak zikir, dia banyak ibadat. Bila kita datang, bila hari dia mati, kita kata apa? Mak, berbaloi hidup awak, bagus awak, bagus. Hati kecil kata, kawan ni pun kata, Allah bagusnya. Dan tolong doa pula masing-masing, semoga Allah ampunkan dosa dia, semoga. Perasaan, kenapa tuan-tuan? Kerana hak yang pertama tadi terlupa dalam episod akhirat dia. Hak yang kedua tadi kita tengok dia ingat, walaupun dia kerja, walaupun dia ni, dia dapat. Tepuk dada tanya iman, tuan-tuan. Kita yang mencorakkan hidup kita. Kalau kita nak buang agama, itu tak ada masalah, buang, silakan. Tapi kalau kita nak jadikan agama sebagai kehidupan kita, maka itulah seterbaik manusia. Dunia, nak layang kat dunia, tuan-tuan tengok macam mana. Banyak orang kejar dunia tak lepas. Banyak orang sibuk dunia tak lepas. Dan bila saya bercakap macam ini, bukan bermakna saya anti kaya, dan bukan bermakna saya anti establishment, bukan. Saya nak orang Islam kaya, biar orang Islam ni jadi billionaire. Kalau boleh setiap orang Islam setiap tahun ada 10 orang Islam billionaire. Biar ramai, bukan sekadar millionaire, biar kaya ramai. Tapi kita nak bukan sekadar kaya, tapi dia juga adalah orang yang cukup banyak menyumbang kepada umat. Ini yang kita nak. Tapi kalau hanyut dengan dunia, Allah, kesian. Kadang-kadang kita kesian, dia kerja bagai nak rak, tua, tak kaya-kaya. Masalah tak kaya tu tak apalah, masjid pun tak pergi, surau pun tak pergi.
Rugi orang macam ni. Ada satu hari tu di Kuala Lumpur, saya mengajar di satu masjid. Kebetulan awal saya sampai, ada orang muda seorang pergi sambut saya, sungguh cakap dengan saya. Lepas tu tanya kitab mana, dia pun letak kitab. Orang muda pun 30-an lah, awal 30-an. Saya tanya dia, saya kata, awak ni siapa? Oh, minta maaf tu, saya ni siap dan noja di sini. Oh, dia kata tak nampak, baru nampak. Saya baru kerja, baru 2-3 bulan baru kerja sini. Oh, gitu. Dia kata, saya ada kerja dulu, tapi bukanlah kerja besar sangat, tapi ada kerja. Kemudian berlaku dalam hidup saya, orang-orang yang saya kenal ramai mati. Keluarga saya mati, kawan saya mati, sahabat handai saya mati. Dan mati itu bukanlah tua pada saya, ada yang muda pada saya, ada yang seubat, ada yang tua sikit mati. Jadi saya mikir balik. Saya kata kalau saya duk main kerja macam ni, saya tak sempat ni. Bahaya saya. Akhir sekali saya ambil tindakan, saya letak jawatan, saya jadi tok bilat, saya jadi noja. Saya tengok kat tubuh dia, takut noja ni makin kuruh, dak gemuk juga. Apa maksud saya? Kadang-kadang Allah bagi rezeki, bukan mesti bila orang tu tuan-tuan, kalau anak kita tak ada kerja apa-apa, mudah je, suruh datang masjid, suruh semayang berjemaah. Datang masjid, semayang berjemaah, insya-Allah, dan sembahyang, insya-Allah Allah akan buka rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita kena yakin macam tu. Tahun lepas ada seorang bilioner kaya sungguh, tuan-tuan, Arab. Sahabat saya kata dia nak mari ziarah saya. Saya kata okey lah, boleh lah, mari. Dia ni Arab Yaman. Kayanya dia, tuan-tuan, dia adalah dikatakan orang yang terkaya di Yaman. Asetnya di Malaysia banyak. Kalau tuan-tuan tengok PWTC, satu tingkat sebelah atas tu dia sewa. Di Indonesia banyak, di Turki banyak, di Mesir banyak, di England pun dia ada. Saya kata saya pergi Mekah baru ni, saya duduk di Safwah Tower. Orang ajar, pergilah duduk hotel Jombi. Dia jawab, Safwah Tower tu aku yang punya. La ilaha illallah. Kalau tahu tu minta diskaun. Tengok kaya dia. Saya tanya, tuan tak pinjam di bank ke? Dia kata nak pinjam apa? Bank pun aku punya. Kaya. Kaya. Orangnya selamba. Saya ingat orang nilai impian lagi kemah pakaian. Rupa-rupanya kemah-kemah pakaian ni kerjanya salesman je. Kadang-kadang tu kita tengok pakai tie ceket tu tak kaya tu. Jangan terpedaya macam tu. Tuan-tuan, jadi saya ejah kepala saya bila nak bincang dengan dia, tak bincang bab hukum. Namanya Abdul Wasi. Saya kata, Syekh, sebab umur dia 75 tahun, 76 macam tu. Saya kata, Syekh, boleh Syekh cerita kat kami macam mana resepi nak jadi orang kaya, atau tips nak jadi orang kaya? Tuan-tuan, dia jawab mudah je, sepatah dia jawab.
Takwa Allah. Terkejut saya. Takwa kepada Allah. Cek punya cek. Perangai dia setiap pagi pergi sembahyang masjid. Kalau di sini di Malaysia biasanya dia sembahyang masjid negara ataupun masjid wilayah. Sembahyang masjid. Tengok. Kita ni dah lah tak berapa kaya. Masjid surah malah pula pergi. Dua-dua rugi. Tengok bini masam, tengok keluarga, tengok kawan. Serabut faham mana? Pening. Hubungan dengan Tuhan tak baik. Hidup pun tak tenang. Jadi pakej ketidaktenangan tu berlaku pada kita. Molek sangat. Jadi akhirnya kini tengok orang majlis macam ni, mari semuanya muka masam je, tengok. Payah kadang-kadang kita terasa sesuatu. Rupa-rupanya hubungan kita dengan Tuhan, tuan-tuan, kita tak sedar. Kita tak sedar, tapi inilah hakikat. Jadi dengan sebab itulah kita cuba. Dunia okey, ambil kaya. Tapi yang halal 100%. Tapi walau sesibuk mana pun, akhirat jangan lupa. Contoh orang tadi. Dan cerita orang tadi, cerita orang macam ni banyak. Orang yang terkaya nombor 20 di dunia, namanya Salman Ar-Rajihi. Tua dah tuan-tuan. Bank Rajahi, bank Islam pertama di dunia dia punya. Dengan bank Islam kita kalah tuan-tuan. Dia punya networking ataupun branch dia atau outlet dia, cawangan dia tak kurang daripada 500 buah di seluruh dunia. Malaysia orang dia kaya. Umurnya dekat 80 tahun. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan tengok kadang-kadang dia duduk atas kursi je. Orang beratur dekat 2 km dia jabat salam. Orang lain tolong bagi duit bagi pihak dia. Arab ni tak macam kita. Kalau bagi ramah tu seria seorang ni. Dia tak ada main seria. Paling kurang pun 100, 200 riyal ataupun 500 riyal. Itu jujur. Bagi je. Tak payah kita kau nama kau ada tak senaraiang tu. Payah. Sebab kaya telajak dia tak ada. Orang tanya dia, Syekh sedekah berapa banyak dah? Dia senyum. Syekh tolong royak, Syekh berapa banyak kau sedekah? Dia senyum. Orang ni kata, billahi alaika, mu royak berapa banyak mu sedekah? Kalau tak silap saya, dia kata 60 bilion dolar dia sedekah. Kita 60 ringgit kalau KP sedekah, tangan tu Parkinson. Kata apa pula jadi, tak tahulah penyakit macam Mak Ali dulu kata. Payah. Tapi selamba. Tengok. Dahlah dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Yang itulah yang kita nak. Jadi kita tengok dunia dalam bentuk positif, bukan negatif. Inilah yang kita harapkan. Sebenarnya banyak lagi saya nak cakap, tapi cukuplah cabaran sekadar itu. Dan madailah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Sebab saya tak naklah cerita hak Nabi satu-satu macam biasa. Yang penting kita faham, kita ikut, kita amalkan. Dekat saya pun banyak buku-buku tuan-tuan, tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Ni penting sangat. Ramadan Al-Mubarak, macam-macam soalan bab Ramadan ni. Ada juga ke arah kepribadian unggul, ni pun sama juga. Hikam, kitab yang masyhur yang kita karyakan. Dan satu kitab yang saya showkan supaya buat mengajar di sini, kitab Syarah Hadis 40. Kitab ni untuk saya buat, saya ambil masa hampir 20 tahun tuan-tuan. Sebab buat sehari,
berehat 15 tahun. Sambung pula. Akhirnya tahun lepas baru siap. Alhamdulillah. Tapi itulah cabaran-cabarannya. Jadi saya rasa sekadar itulah saya seronok dengan tuan-tuan, tapi dibataskan dengan masa dan waktu yang saya begitu terikat sangat. Saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-mutawwin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.